Kuasa kata-kata dan afirmasi harian adalah salah satu elemen terpenting dalam membina kuasa. Minda positif. Dalam Islam, ia juga dikenali melalui konsep zikir, doa dan husnuzon. Apa itu kuasa kata-kata dan afirmasi harian? Definisi. Afirmasi ialah ucapan atau kenyataan positif yang diulang setiap hari untuk memprogram minda bawah sedar agar mempercayai sesuatu yang baik dan membina kekuatan dalaman. Kenapa kata-kata itu berkuasa? Pertama, kata-kata adalah doa. Setiap kali anda berkata sesuatu, anda sebenarnya sedang menanam bengih dalam fikiran dan hati sendiri. Jangan berkata, aku celaka, tapi katakan, ya Allah, permudahkan urusanku. 2. Apa yang anda ulang, itu yang minda bawah sedar akan terima. Otak tak bezakan antara realiti dan imaginasi. Bila anda ulang perkataan positif, otak mula percaya, tindakan berubah, hasil berubah. Contoh afirmasi harian Islamik dan positif. Pertama, saya kuat, saya sabar. Allah bersama saya. 2. Rezeki saya luas hari ini dengan izin Allah. 3. Saya semakin tenang, semakin yakin dan semakin dekat dengan kejayaan. 4. Setiap hari saya jadi lebih baik daripada semalam. 5. Saya reda, saya usaha, saya bertawakal. Dalam Islam, bagaimana amalkan afirmasi harian? Pertama, setiap pagi dan sebelum tidur. 2. Sebut dengan suara perlahan atau dalam hati. 3. Ulang 3 hingga 5 kali setiap ayat. 4. Bayangkan visualisasi perkara itu berlaku. 5. Niat kerana ahlia, bukan sekadar motivasi kosong. Kesimpulan, kata-kata yang baik, hidup yang tenang dan berjaya. Afirmasi harian bukan sihir, tapi latihan minda dan hati yang istiqamah dan sangat selari dengan ajaran Islam.